Hai guys, selamat pagi. Hari ni kita main patah pula deh. Hari ni kita main patah dekat pulau Pulau Rahsia. Pulau Rahsia. Ni Pulau Rahsia ni dekat Thailand. Pulau ni memang comel, bersih. Dia memang untuk mandi-manda sahaja. Sini memang tak ada orang duduk. Ni hanya kita perlu pergi ke Krabi Island. Batu pulau ni pulau yang hanya khas untuk orang melepak Hopi Island di Krabi saja. Hopi Island di Krabi. Okey, ni tempat duduk ni kena bayar. Dia kena bayar dalam 150 baht untuk duduk berapa lama pun nak duduk. Lepas tu kita kena bayar air air kelapa. Air kelapa pun sebanyak 100 baht. Lepas ni pulau ni memang comel sebabnya ikan sini jino. Ikan sini tak pernah kena ikat kat orang, tak pernah kena tangkap, tak pernah kena current, tak pernah kena bakar. So dia semua memang jimat lah, jinak lah. Dia memang jinak lah. So memang tempat dia ni memang lawa, jinak. Ikan-ikan ni semua dia semua makan kulit-kulit mati manusia lah. Dia tak makan kulit-kulit sisi manusia, dia makan kulit mati dah. So kita letak kaki sini. Kita letak kaki. Lepas tu dia memang untuk gigit kaki lah, untuk makan sel-sel mati. Begitu. So saya main sini, saya lepak-lepak sambil healing-healing. Tengok ikan ni makan. Itu saya punya kaki ni comel. Tengok ikan comel ni. Lawa ikan air jernih, lawa. Sini memang tempat untuk mandi. Mandi-manda memang best sini. Cuma kalau naik bot jadi berlengas lah. Kalau tak ada air kosong. Dia punya tempat dia memang lawa, betul-betul berada di tengah-tengah laut. Memang tak ada pulau yang berdekatan. Memang betul-betul tengah pulau ni. Pulau ni taklah besar sangat, jadi dia taklah tak ada penduduk. Sini dalam pukul 6 petang kosong dah. Memang sunyi sepi. Memang sini tak ada penduduk lah. Dia punya pulau ni memang pulau mati orang kata waktu malam. Sini untuk siang hari Mak Saleh berjemur, Mak Saleh mandi. Cuma saya tak suka sikit dekat pulau ni, dia punya bot dia tu terlampau banyak. Tu yang mungkin menyebabkan kerosakan pada dia punya koral. Koral dia rosak. Sebab dia dia punya bot mendarat betul-betul dekat gigi air. So jadi macam mengganggu kita punya view lah untuk healing. Tapi okey je, sebab di pulau dia ni laut lepas. Memang lawa, memang cantik, ramai sangat orang. Sebab ni musim cuti. Masalah lah ramai. Tapi saya prefer pulau kita sendirilah, pulau perhentian dan pulau Rendang. Sebab pulau ni memang cantik, memang lawa, tapi hanya untuk berjemur satu hari. Macam tu. So view dia lawa, laut biru. Kemudian ramai orang. Memang cuci mata. Maaf lah, seksi sikit semua orang kat situ. Itu semua memang lawa-lawa kat sini. Memang sini memang untuk berehat, bersantai, minum air teh, minum air koktail, minum air kelapa kat sini. Adalah dijual, cuma harga dia agak mahal sikit. Biasalah nak sampai ke sini ni daripada darat ni memang jauh. So biasalah harga dia pun harga kayangan lah kat sini. Even nak duduk sini pun tak free, kena bayar. So kalau siapa-siapa nak duduk, kita boleh duduk, kita boleh bayar dekat dia akan ada orang kutip nanti. Dia akan ada orang kutip nanti. Bayar, ada orang kutip.
Kalau kita duduk orang kutip terus, orang minta duit Kau nak pergi tengok? 150 baht. Tak lah, aku tak tahu kemudian nak makan apa. dia akan offer kalau nak air kelapa ke apa. Member aku cakap okey, nak air kelapa. So air kelapa dia 100 baht. Kau beli kurang RM12 kita lah. 4, 5. So memang dia punya view dia memang okey lah. So aku nak duduk, aku malas duduk. Aku cakap member aku, kau seorang duduk, aku nak berjalan-jalan. Member aku dah mabuk laut dah penat dah. So aku cakap tak apalah, aku berjalan lah. Aku nak tengok apa lagi yang dia offer kat sini. Rupanya ada yang offer snorkeling juga kat sini, snorkeling. Lepas tu dia offer jalan-jalan. Pulau ni agak besar juga, ada bukit yang boleh didaki. Cuma kali ni aku tak ada mood nak daki. So mood aku hanya jalan-jalan around here, ambil video. Memang tempat ni dia ada bukit sikit lah, macam ni lah, tak adalah ni sangat. Terus sini tak ada penduduk, memang sunyi. Kalau malam memang tak ada lah. Mungkin ada jugalah geng-geng yang lepak-lepak kat sini. So sini agak best untuk mandi lah. Spot mandi kat sini idea taklah dalam sangat, tapi bagus tengok orang berjemur macam tu. Dia punya laut dia tu pantai dia tu pantai tak dalam.